So untuk makluman semua, bermula tahun ini, lafaz ikrar rukun negara akan dilafaz pada persidangan pertama bagi setiap mesyuarat. Walau bagaimanapun, bagi mesyuarat pertama, lafaz ikrar ini akan dibuat pada persidangan kedua, iaitu pada 16 April 2025 Rabu, sebaik sahaja selepas bacaan doa dan akan diketuai oleh Setiausaha Dewan. Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nasrin Muisyuddin Shah Umi Almarhum Sultan Aslan Muhibbuddin Shah Al-Mufalla bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zahra Salim telah berkenan untuk mencemaduli berangkat ke istiadat pembukaan rasmi tersebut dan akan menzahirkan titah diraja bersempena mesyuarat pertama tahun ketiga Dewan Negeri yang ke-15 Perak Darul Rizwan. Teramai 45 yang berhormat ahli Dewan Negeri akan diberikan peluang untuk berbahas berkaitan usul tersebut. Sesi soalan lisan akan berlangsung. Tempoh sesi soalan lisan akan berlangsung selama 1 jam 60 minit. Kala Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan menggulungkan perbahasan pada 22 April 2025 hari Selasa dan dijangka berlangsung dalam tempoh masa selama 90 minit. Suka juga saya ingin memaklumkan bahawa semua rakyat negeri Perak boleh mengikuti live streaming sepanjang persidangan mesyuarat ini berlangsung melalui saluran YouTube DUN Perak. So, pantang live streaming tersebut akan dipaparkan melalui portal rasmi Kerajaan Negeri Perak dan juga laman Facebook rasmi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak sepanjang hari persidangan tersebut.